Rakyat Myanmar mula mengundi hari ini bagi fasa pertama pilihan raya umum pertama dalam tempoh 5 tahun yang dianjurkan di bawah pemerintahan junta tentera ketika perang saudara masih berlarutan di banyak wilayah. Pilihan raya ini dilihat sebagai usaha tentera untuk mendapatkan legitimasi selepas merampas kuasa daripada kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Meskipun parti beliau memenangi pilihan raya 2020 secara besar-besaran. Pengundian berlangsung di Yangon, Minai Pidau dan beberapa kawasan terpilih dengan kawalan keselamatan ketat, termasuk rondaan tentera dan penggunaan mesin pengundian elektronik buat kali pertama. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Danchan membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.